اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah bertemu kita lagi dalam rancangan Irsyad Hukum. Untuk siri kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isu yang berkaitan dengan ibadah kurban, iaitu berkenaan berkorban dengan binatang yang mempunyai earmark atau ear tag. Salah satu syarat sah ibadah kurban ialah binatang yang dijadikan kurban itu hendaklah selamat daripada kecacatan atau aib, termasuk kecacatan atau aib yang mengurangkan daging atau yang mengurangkan bahagian selain daging yang boleh dimakan daripada binatang tersebut. Dan antara perkara yang dianggap sebagai cacat atau aib ialah jika binatang yang hendak dikorbankan itu terpotong atau putus telinga walaupun sedikit, atau binatang tersebut tidak bertelinga semenjak lahir. Ini kerana telah hilang sebahagian anggota yang boleh dimakan daripada binatang tersebut. Berkait perkara ini, timbul pula persoalan, iaitu tentang kedudukan binatang ternakan yang mempunyai earmark atau ear tag, iaitu tanda pada telinga untuk dijadikan sebagai binatang korban. Ini kerana dalam proses penandaan tersebut secara praktikal, penggunaan peralatan kacip telinga digunakan untuk menindik atau melubangi telinga binatang sebelum meletakkan alat penanda padanya. Proses ini disebut sebagai earmarking atau ear tagging. Dan rata-rata syarikat penternakan binatang secara global menjalankan proses penandaan di bahagian telinga binatang-binatang ternakan mereka sebagai alternatif pengenalpastian atau pengesanan binatang ternakan tersebut dan bagi lain-lain keperluan yang membantu, memudahkan dan melancarkan para penternak dalam urusan kerja mereka. Jadi, adakah binatang ternakan yang ditindik telinganya untuk diberi penandaan ini sah untuk dijadikan korban atau sebaliknya? Ada penonton sekalian, mengenai kedudukan berkorban dengan binatang yang terpotong atau koyak telinganya, Al-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, ketika beliau mensyarahkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, ada menjelaskan bahawa tidak memadai, yakni tidak sah berkorban dengan binatang yang terpotong sebahagian telinganya, walaupun bahagian telinga yang terpotong atau terputus itu sedikit, kerana telah hilang bahagian yang boleh dimakan. Maka berdasarkan huraian beliau ini, jelas bahawa binatang yang terpotong telinganya sama ada kesemuanya atau sebahagiannya walaupun sedikit, dan bahagian yang terpotong itu terpisah daripada telinganya, tidak harus untuk dijadikan binatang korban. Kecacatan ini mengurangkan dagingnya kerana sebahagian anggota yang boleh dimakan telah hilang disebabkan terpotong dan terpisah daripada telinganya. Namun berbeza jika bahagian yang terpotong itu tidak terpisah daripada
telinga binatang tersebut, seperti daging telinga koyak di bahagian tepi telinga dan dagingnya itu masih bersambung dengan telinganya dalam keadaan tergantung. Maka binatang tersebut memadai untuk dijadikan binatang korban, tetapi hukumnya adalah makruh. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' juga ada menjelaskan bahawa tidak harus untuk dijadikan binatang korban binatang yang terpotong semua telinganya. Jika sekiranya terpotong atau koyak sebahagiannya, hendaklah diperhatikan. Jika tidak terpisah daripadanya, iaitu daripada telinga tersebut, sesuatu daging, bahkan hanya terpotong atau koyak tepinya, dan daging yang koyak itu masih kekal bersambung kepada telinga dalam keadaan tergantung, maka ini tidak dilarang, iaitu harus binatang tersebut dijadikan binatang korban. Dari itu, auda penonton sekalian, binatang yang menjalani proses ear marking atau ear tagging ini, sekiranya daging telinga binatang tersebut terpotong atau koyak dan daging tersebut masih tergantung, maka binatang tersebut memadai dijadikan binatang korban, tetapi hukumnya adalah makruh. Namun jika dilihat pada kebiasaan praktik melakukannya, kaedah penandaan dengan cara sedemikian mengakibatkan bahagian daripada telinga binatang terpotong dan terpisah daripadanya, maka binatang tersebut jelas mempunyai kecacatan dan aib yang menyebabkan ia tidak sah untuk dijadikan sebagai binatang korban. Lalu, auda penonton, timbul pula persoalan. Jika sekiranya sukar untuk mendapatkan binatang korban yang sempurna telinganya, adakah binatang yang mempunyai ear marking atau ear tagging ini boleh dijadikan binatang korban? Sebagaimana yang telah dijelaskan, tidak sah dijadikan korban binatang yang terpotong atau koyak telinganya sehingga terpisah daripadanya kerana telah hilang bahagian yang boleh dimakan. Walau bagaimanapun, dalam keadaan sekiranya seseorang itu telah berusaha bersungguh-sungguh namun sukar untuk mendapatkan binatang yang sempurna telinganya dari kecacatan atau keaiban, maka menurut Al-Qadi Husain rahimahullah, iaitu salah seorang ulama mazhab Asy-Syafi'i, bahawa harus berkorban dengan binatang yang terpotong bahagian telinganya disebabkan keuzuran atau kesusahan untuk mengadakan binatang yang sempurna telinganya. Dalam fatwa mufti kerajaan negara Brunei Darussalam juga ada menyebut bahawa hukum binatang yang telah menjalani proses ear marking atau ear tagging ini adalah harus dijadikan korban dengan syarat pihak yang diamanahkan untuk mengurus dan mendatangkan binatang yang akan dijadikan korban hendaklah terlebih dahulu berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan binatang-binatang yang sempurna telinganya daripada cacat atau aib. Sekiranya binatang yang selamat daripada kecacatan atau keaiban tersebut tidak mencukupi kuantiti atau jumlah yang diperlukan atau sukar mendapatkan binatang yang selamat daripada cacat atau aib sedemikian, maka bolehlah dicukupkan dengan binatang yang telah menjalani proses ear marking atau ear tagging untuk dijadikan korban. Maka jelas di sini, auda penonton sekalian, adalah tidak sah berkorban dengan binatang yang mempunyai kecacatan dan aib yang boleh mengurangkan daging atau bahagian yang selain daging yang boleh dimakan daripada binatang tersebut. Bahagian telinga binatang tidak terkecuali daripada syarat selamat dari cacat dan aib sebagaimana penjelasan para ulama.
maka binatang ternakan yang mempunyai ear marking atau ear tagging pada dasarnya tidak sah untuk dijadikan binatang korban. Namun, jika berlaku kesukaran pada pihak pengurusan atau pengendali ibadah korban untuk mengadakan atau mendapatkan binatang yang sempurna telinganya dari cacat dan aib, setelah berusaha bersungguh-sungguh mencarinya, maka harus berkorban dengan binatang yang terpotong atau terkoyak bahagian telinganya yang terpisah itu, seperti mana kebanyakan binatang yang mempunyai ear marking atau ear tagging ini. Jadi, auda penuntun yang saya hormati sekalian, setakat ini sahaja penjelasan saya mengenai berkorban dengan binatang yang mempunyai ear mark atau ear tag. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini akan dapat menjadi panduan bersama dalam kita melaksanakan ibadah kurban sesuai mengikut ketetapan syarak, serta dapat melancarkan proses pengurusan atau pengendaliannya. Untuk akhirnya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا